Sebelum itu, saya ingin mengajak Anda menikmati suasana sebuah bandar yang mungkin tidak sebesar kota Kinabalu, tetapi mempunyai keunikan dan keindahan yang tersendiri. Inilah Bandar Kudat, sebuah bandar yang terletak di penghujung utara negeri Sabah. Ramai orang mengenali Kudat sebagai lokasi Tanjung Simpang Mengayau, tempat yang dikenali sebagai salah satu penghujung utara Pulau Borneo. Namun sebenarnya, Bandar Kudat sendiri mempunyai banyak keistimewaan yang menjadikannya sebuah bandar yang selesa untuk didiami dan menarik untuk dikunjungi. Kudat bukan sekadar sebuah pekan. Ia merupakan sebuah bandar yang menjadi pusat pentadbiran daerah Kudat dan menyediakan pelbagai kemudahan kepada penduduk sekitar, termasuk masyarakat dari Bangi, Pitas, Kota Marudu, dan kawasan berhampiran. Hari ini kita akan berjalan-jalan menikmati suasana bandar ini. Di kiri dan kanan, kita terdapat pelbagai kedai yang menjadi nadi ekonomi penduduk tempatan. Ada restoran, kedai runcit, kedai pakaian, farmasi, bank, hotel, kedai emas, kedai telefon, dan bermacam-macam lagi yang memenuhi keperluan harian masyarakat. Apa yang paling saya suka tentang Bandar Kudat ialah suasananya yang tenang. Walaupun aktiviti perniagaan berjalan seperti biasa, bandar ini tidak terlalu sesak. Orang ramai menjalani kehidupan dengan santai, saling mengenali dan sentiasa mengamalkan sikap hormat menghormati. Sekarang kita berada di kawasan Tamu Kudat. Inilah antara tempat yang paling meriah, terutama pada hari tamu. Di sini kita dapat melihat masyarakat daripada pelbagai kaum berkumpul menjalankan perniagaan dan membeli keperluan harian. Keunikan Tamu di Kudat ialah kepelbagaian budaya yang dapat dilihat dengan jelas. Masyarakat Rungus, Bajau, Dusun, Cina, Suluk dan kaum-kaum lain bersama-sama memeriahkan suasana. Inilah gambaran sebenar keharmonian masyarakat Sabah yang hidup dalam suasana saling menghormati. Di Tamu ini juga terdapat pelbagai hasil jualan. Ada sayur-sayuran segar, buah-buahan tempatan, ikan dan makanan laut, ayam kampung, kuih-muih tradisional, makanan tempatan, hasil hutan, kraft tangan, serta pelbagai barangan keperluan harian. Setiap gerai mempunyai cerita tersendiri. Ada yang berniaga sejak puluhan tahun, ada juga generasi muda yang meneruskan perniagaan keluarga. Semua ini membuktikan bahawa Tamu bukan sekadar tempat membeli belah, tetapi juga menjadi tempat mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Apabila berjalan di sekitar bandar ini, kita juga dapat melihat pembangunan yang semakin berkembang. Kemudahan awam terus dipertingkatkan dan sektor pelancongan juga semakin mendapat perhatian kerana Kudat memiliki pantai yang cantik, pulau-pulau yang menarik dan pemandangan matahari terbenam yang cukup memukau. Penduduk Kudat terkenal dengan sikap mesra dan mudah menerima tetamu. Tidak kira dari mana anda datang, anda pasti akan merasai layanan yang baik daripada masyarakat di sini. Selain menjadi pusat perdagangan daerah, Bandar Kudat juga menjadi tempat persinggahan bagi ramai pelancong sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi-destinasi menarik di sekitar utara Sabah. Apa yang paling penting ialah suasana kehidupan di sini yang masih mengekalkan nilai kekeluargaan dan semangat kejiranan. Walaupun zaman semakin moden, masyarakat Kudat masih mengekalkan budaya saling membantu dan menghormati antara satu sama lain. Inilah keistimewaan Bandar Kudat. Sebuah bandar yang sederhana tetapi penuh dengan sejarah, budaya, keindahan alam dan masyarakat yang harmoni. Semoga bandar ini terus maju. Ekonominya semakin berkembang dan menjadi destinasi yang lebih dikenali oleh pelancong dari dalam serta luar negara. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan saya kali ini. Jika anda menyukai suasana seperti ini, jangan lupa terus menyokong video-video tentang Kudat. Semoga perkongsian ini dapat memperkenalkan keindahan Bandar Kudat kepada lebih ramai orang. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.